Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Izzati binti Muhammad Fazli, nombor matrik KIDL 240204011. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Modifikasi tingkah laku ialah satu pendekatan terapeutik berasaskan kajian saintifik dan psikologi yang bertujuan membentuk serta mengubah tingkah laku individu ke arah yang positif. Dalam konteks pendidikan, teknik ini digunakan oleh guru untuk mengurangkan tingkah laku bermasalah dan menggalakkan tingkah laku yang diingini secara sistematik. Pelaksanaan teknik modifikasi tingkah laku membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan salah satu teknik modifikasi tingkah laku, iaitu mengenal pasti masalah tingkah laku dan analisis masalah tingkah laku. Teknik ini merupakan langkah awal yang sangat penting kerana guru tidak boleh terus mengambil tindakan disiplin tanpa memahami punca sebenar sesuatu tingkah laku murid. Melalui teknik ini, guru mengenal pasti tingkah laku bermasalah secara objektif berdasarkan pemerhatian dan rekod, seperti kekerapan tingkah laku berlaku, masa dan situasi tingkah laku tersebut. Selepas itu, guru akan menganalisis tingkah laku murid menggunakan model ABC, iaitu antecedent, behavior dan consequence. Antecedents merujuk kepada perkara yang berlaku sebelum tingkah laku. Behavior ialah tingkah laku sebenar murid, manakala consequence pula ialah kesan atau tindak balas selepas tingkah laku tersebut berlaku. Analisis ini membantu guru memahami fungsi tingkah laku sama ada murid bertindak kerana bosan, ingin mendapatkan perhatian atau menghadapi masalah emosi. Sebagai contoh, murid yang sering bercakap ketika guru mengajar mungkin disebabkan kurang penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. Apabila murid tersebut bercakap dan guru menegur, murid mendapat perhatian dan tingkah laku itu berulang. Melalui analisis ini, guru boleh mengubah kaedah pengajaran, melibatkan murid secara aktif serta memberi peneguhan positif terhadap tingkah laku yang baik. Kesimpulannya, teknik mengenal pasti dan menganalisis masalah tingkah laku membantu guru menangani masalah disiplin dengan lebih berkesan, adil dan sistematik serta dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Faizi bin Muhammad Khairi Syam, nombor matriks KIDL 250504018. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan kemahiran asas kaunseling. Baiklah, teknik yang kedua adalah menangani masalah tingkah laku. Definisi daripada menangani masalah tingkah laku ini adalah membangun strategi sistematik bagi mengubah tingkah laku murid ke arah yang lebih positif. Contoh yang boleh kita ambil adalah memberikan ganjaran seperti pujian atau hadiah yang boleh menaikkan semangat murid. Yang kedua, menetapkan peraturan yang jelas dan konsisten ketika melakukan kerja di kelas. Kesan yang boleh kita ambil dalam menangani masalah tingkah laku ini adalah tingkah laku yang negatif dapat dikawal dan dikurangkan. Murid juga lebih berdisiplin dan bertanggungjawab, dan persekitaran ketika belajar menjadi lebih selesa dan kondusif. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahrah binti Sudirman. Nombor matrik saya KIDL 231104009. Tajuk pembentangan saya tentang pembentukan tingkah laku, iaitu shaping. Pembentukan tingkah laku, definisi dia membentuk tingkah laku secara berperingkat. Jadinya kita step dan step by step lah. Pertama, contoh budak tu pemalu kan, kita beranikan dia untuk angkat tangan. Kiranya kita bagi soalan dan sudah angkat tangan untuk tanyakan soalan-soalan. Contoh, awak apa-apa soalan dan beranikan dia untuk bertanya. Seterusnya, kita suruh dia untuk bercakap di hadapan kumpulan kecil. Contohnya kita buat grup kumpulan dan kita minta diorang discuss sesama diorang tentang sesuatu tajuk tu lah. Seterusnya, peringkat yang terakhir adalah ketika kita suruh dia untuk buat pembentangan di kelas.
Kita panggil dia ke hadapan ke, untuk menjawab soalan ke, menjelaskan soalan ke. Tu adalah salah satu tingkah laku yang pembentukan satu persatu yang boleh kita buat. Jadi kesan daripada itu, sesuatu sesuai untuk murid berkeperluan khas, membantu perkembangan tingkah laku secara positif. Tapi pergerakan step ni kita kena berulang lah, dari satu step ke satu step. Kepentingan modifikasi tingkah laku: mewujudkan suasana bilik darjah yang kondisif, membantu perkembangan sasiah murid, mengurangkan masalah disiplin, meningkatkan kebersamaan pengajaran guru. Kiranya bila murid tu berani untuk mengangkat tangan untuk menaikkan soalan, jadi kita sebagai guru, kita tahu anak murid kita faham dekat mana. Jadi kat situ kita dah boleh kawal lah, kita boleh tahulah setakat mana kefahaman mereka tentang subjek yang kita terangkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah intervensi bagi teknik yang keempat, iaitu implikasi teknik modifikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran. Poin yang pertama saya menggunakan iaitu peningkatan motivasi dan tingkah laku positif. Peningkatan motivasi dan tingkah laku positif iaitu penggunaan peneguhan, iaitu pujian dan juga ganjaran bagi membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada positif dan meningkatkan keinginan untuk belajar. Itu yang pertama. Poin yang kedua, saya melicinkan proses pembelajaran dan pengajaran. Melicinkan proses PDP, iaitu gangguan tingkah laku dapat dikurangkan, membolehkan sesi pengajaran berjalan lancar dan berfokus. Seterusnya, poin yang terakhir ialah penilaian berterusan. Penilaian berterusan pula bagi implikasi ke atas PDP juga melibatkan penilaian tingkah laku murid selepas intervensi untuk memastikan tingkah laku positif kekal. Itu saja daripada saya, iaitu langkah-langkah intervensi bagi teknik yang keempat, iaitu implikasi teknik modifikasi terhadap PDP. Terima kasih. Kesimpulannya daripada 4 teknik tadi, modifikasi tingkah laku ialah alat penting dalam pendidikan guru. Perlu memiliki teknik yang sesuai dengan situasi murid. Pendekatan yang kerap ataupun konsisten dan positif memberi kesan jangka panjang. Kerjasama guru dan murid sangat penting. Kiranya teknik tu pentinglah untuk kita terapkan kepada anak murid kita, sebab kita tahu dekat mana yang perlu kita baiki lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.